Okey, hai hampa. Datuk ni sebenarnya ada masalah kanser prostat tau. Lepas tu, yelah bila umur dah 70 lebih ni, ada masalah dalaman lelaki yang kita sendiri faham lah bagi yang dah berkahwin ni. Jadi, bila si Semi jumpa dia 2 bulan yang lepas, kita bagi konsil 80+. Okey, dengan izin Allah hari ni dia jumpa Kemi sebab dah dapat result dari hospital yang memang sangat luar biasa korang. Korang dengar apa Datuk nak cakap. Okey Datuk, cerita sikit Datuk dah minum 80+ ni. Habis 1 kotak, sama lagi sekotak ni, apa result dia? Badan selesa, ringan, bertenaga sikit. Yalah. Lepas tu yang doktor kata kanser tu? Kanser tu dah turun PSA daripada 26 sampai 20 sampai 6 dengan 6. Okey, PCA daripada 26 jadi 6 sahaja korang. Lepas tu bird kat bawah tu bangun. Selama ni tak bangun Betul tak Tok? Ni bukan lucah tau, ni cerita benar. Kan Datuk kan? Yeah. Terima kasih tau Datuk minum kita punya produk. Kita nak improve dekat kita semua, kat kita punya customer lah. Yang produk kita ni memang sangat luar biasa. Terima kasih Datuk. Kak, kita tunggu result dia bulan depan pula. Tapi doktor tanya dia juga tu tadi. Dia segan nak bercakap je lah kan. Segan. Sebab sebelum ni dia dah cuba banyak ubat-ubat hospital semua kan. Tapi tak ada result. Sekali guna produk kita dapat result macam ni dah seronok lah. Susah tau Amy nak close dia. 2 bulan yang follow dia.